Kita try on. Okey geng. Geng, baik lah geng. So settle kita punya meter Woi, kemas bawah, kemas. Mantap lagu. Okey geng. Hey guys, yo, what's up? Welcome back to Udenden TV. Okey, hari ni aku nak tunjuk korang satu tutorial macam mana nak buat meter C70 korang macam meter Waisuku lah. Sebenarnya bukan macam meter Waisuku, dia macam dalam gambar ni lah. Ada lampu lah. So benda ni tak makan modal yang banyak. Lebih kurang dalam RM10 itu motor korang dah boleh jadi macam ni lah. So mana korang yang suka modify ataupun suka kelainan, korang boleh try buat dekat motor korang lah. So korang nak tahu macam mana step-step dia, aku tunjuk one by one. Jom kita pergi tengok. Okey geng, so step yang pertama sekali korang kena tanggalkan korang punya meter ni. So korang tanggalkan meter korang ni untuk mudahkan korang buat kerja lah. So lepas tu korang tanggalkan kabel hitam ni. So korang tanggalkan wayar ni, korang keluarkan meter ni. Lepas tu korang tanggalkan kabel hitam ni. Korang tanggalkan macam itu lah. So tarik semua keluar. Okey, yang ni letak tepi dulu. So apa yang kita nak buat adalah kita nak sumbat LED ni dekat dalam ni lah, dalam kita punya meter ni. So macam mana cara dia? Okey, jap. Okey geng, cara yang pertama, step yang pertama korang kena buat, first korang kena lubangkan meter ni untuk bagi kita punya lampu ni dia masuk lah. Kena bagi dia laluan lah, sebab nanti dia akan masuk daripada dalam dan dia akan lalu celah-celah ni semua. Ok, so first kena buat dia punya laluan supaya meter kita tak kacau lah. Okay. So kalau susah, so yang ni aku guna plier ragum ni, plier cepit ni lah untuk lubangkan kita punya meter ni. So aku ambil belakang sikit. Ok geng, so korang tengok, hati-hati lah, benda ni mudah pecah. So tak apa, hati-hati.
Okey. So lebih kurang macam gini. So kita ratakan. So kita nak dia punya tu supaya dapat betul-betul dalam lah. Okey. So ni besar, tapi tak apa, kita dapatkan lubang dia. Okey. So untuk meter ni aku nak start daripada sini. Aku nak start daripada bawah ni. Okey. Dah, yang ni kita masukkan dulu lah. Kita start lingkar kita punya apa ni? Kita punya lampu ni. Selit yang dalam ni. Okey, kalau korang perasan kat tepi ni dia ada ruang sikit lah untuk kita selitkan yang ni, yang panjang ni, yang lebihan ni. So nanti dia akan jadi kemas lah. Korang selitkan dia lah. So korang yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't put me down, I'll be getting loud. You can have it douse, not what I'm about. Have your cloud, it be raining now. I keep making sound, go another round. I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me. A slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. 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 So banyak lebihan ni. So yang ni aku target nak letak dekat lampu depan pula. So bagi lampu depan tu aku akan letak lampu ni. So bagi dia cun lah. So dekat tepi ni nanti wayarnya akan masuk macam ni. Lepas tu kita masukkan lah wayar ni dalam ni. So dah siap. Okay, ni dekat bahagian meter lah. So bersihkan sikit. Mana yang ada kotor-kotor tu korang bersihkan sikit. So ni barang lama geng. So ni meter original. Okay. So bila dah settle, kita tutup. Okay. 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 Oh ya. Sama-sama punya rumah. Rumah. Kita bersih. Okey. Kita barang boleh. Boleh beli lagi yang boleh action. Boleh. Boleh saya jago boleh. Kalau bisa dapat macam ni. Kalau macam oh sama ini film ni. Kalau saya nak yang nak start ni ya. Aku ada dalam ni. Okey. Okey. So nampak tu dekat tepi tu. Okey. So bila kita tengok depan ni cantik, kemas. So wiring dia pun kemas. So aku saja korang beli yang 1 meter yang panjang lah. So nanti wiring ni tak adalah korang pendek sangat nak pasang. So bila dia dah siap pasang semua, dia akan jadi macam ni. So nanti kalau nak cantik kita boleh tapekan dengan ni sekali. Okay. So dah siap. Kita pasang bahagian lampu pula. Okay, so. Okay guys, so lepas korang siap pasang tadi, korang pasang balik meternya. Korang pasang balik meternya. So kedepankan wire ni lah. So untuk wire yang lebih ni, banyak lagi wire lebih. So yang lebih ni aku akan letak dekat lampu lah. So
Ni lampu depan. Untuk yang lebih tadi aku akan selit dekat tepi-tepi ni lah. So aku akan selit dekat celah-celah ni lah. Okay, kan? So lampu yang lebih tadi, yang panjang tadi, so, korang selitkan kat keliling ni. Selitkan kat dalam tepi-tepi ni lah. So kat tepi-tepi tu. So selit je kat tepi situ buat kita ada lebih banyak lah lampu ni. So lampu tu korang lebih korang selitkan kat situ lah. Yang lagi cantik korang selitkan kat belah dalam lah, tapi leceh sikit nak buka lampu ni. So aku selitkan kat tepi tu. So and then dia punya wire ni last lagi ni ada balon lagi ni. So sambung kat dia punya ni. Aku ni relay ke apa aku tak pasti lah geng nama dia apa. So dia akan daripada wire putih ni dia akan sambung pergi ke wire hitam ni dan masuk ke relay ni. Lepas tu dia akan keluar dua wire lah, merah dengan hitam. So wire merah dengan hitam ni nanti yang kita akan sambungkan dekat wiring lah. Okay. Okay geng. So untuk wiring ni korang selit yang wire kunci ni ya. Ni wire kunci. So korang buka dulu wire kunci tadi, korang selitkan yang kat bahagian ni dekat warna yang merah, korang pergi dekat warna hitam. Yang hitam merah ni korang tutup dekat warna hijau. Okey. Lepas tu sambungkan soket ni. Kita boleh guna. Sambung dulu soket dia. Okey. So sekarang ni aku sambung segini je dulu untuk check. So selitkan je, masukkan soket dia. Lepas tu kita on. So bila kita on, okey geng, korang tengok dulu. Sebab ni terang kan, so jadi aku tutup lampu dulu. Okey. So okey, ni aku gelapkan sikit. So kita terang. Okey geng. Geng, baik lah geng. So settle kita punya meter Ui, kemas bawah, kemas. Letak lagu. Okey geng. So sekian sahaja untuk tutorial kali ni. Okey geng, puas-hati geng, macam wire suku geng. So apa-apa pun barang nanti aku letakkan link di deskripsi, korang boleh tengok kat bawah. Okey geng. Mantap tak mantap geng, lampu depan geng. Macam ni geng, meter geng. Mantap lah. Okey, mesin ni mantap geng. Okey geng. So lepas korang dah confirm dia punya ni okey. So korang confirm dia punya ni dah okey. And then korang kemaskan lah wiring ni. So macam aku untuk tempat penyambungan ni dekat wire sambung ni, so aku letakkan ni cable tie, so biar dia tak tertarik, and then kau ni takkan tercabut lah. So lepas tu aku gulungkan yang mana yang terlebih panjang-panjang tadi, wire-wire merah ni yang panjang tadi dengan wire lampu ni aku masukkan dalam satu plastik lah. So biar senang, tak serabut dalam ni lah. Masukkan dalam satu plastik dan aku cable tie sikit dekat sini. So dia jadi kemas lah. So lepas ni kita pasang, lepas tu nanti kita tutup lampu. Kita tengok macam mana rupa dia bila dah siap. Okay. Okay guys, okay, sekian untuk video kali ni. Kalau korang mana yang nak cuba tu, korang boleh buat kat rumah. So link barang aku akan bagi, link Shopee dekat description lah. So pada korang yang mana dah tengok video ni, jangan lupa tekan like dan share lah. So mana yang belum subscribe, korang subscribe dulu. So aku akan tunjuk macam-macam video yang bermanfaat untuk korang semua. So terima kasih and Assalamualaikum, bye.